Spektrum Pagi bersama Radio Waktu ini untuk segmen reaksi, mana semalam kita melihat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM putuskan untuk kekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% pada mesyuarat keduanya tahun ini, yang mana paras masa OPR itu kekal sejak Julai tahun lalu. Ya, dan keputusan ini dibuat ketika ekonomi global masih lagi berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk konflik di Asia Barat, turun naik pasaran keuangan serta kebimbangan terhadap kemungkinan kenaikan tarif perdagangan. Jadi sebenarnya apa makna di sebalik keputusan ini kepada ekonomi negara dan juga kepada rakyat? Adakah langkah untuk mengekalkan OPR ini memberi petanda ekonomi kita masih stabil ataupun ada risiko yang perlu diberi perhatian? Ya. Dan untuk itu kita bersama dengan tak lain tak bukan Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Raifah. Ya, saya bersama dengan Hazwan Shah juga Doktor. Hazwan. Baik, Hazwan. Baik, Doktor menyebut tentang kadar OPR 2.75%. Semalam sebelum diumumkan, ada juga penalisis yang menyebut bahawa kadarnya akan kekal, tapi ada yang menjangkakan mungkin juga ada kenaikan dan sebagainya. Tetapi apabila diberitakan bahawa kadarnya kekal 2.75% dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, apa sebenarnya yang mendorong Bank Negara untuk mengekalkan kadar ini, Doktor? Baik, keputusan MPC Bank Negara ini berdasarkan data-data yang ada pada pandangan saya lah. Kerana ia mahu memastikan kestabilan dan juga menyokong pertumbuhan ekonomi negara semasa. Kerana kita berada pada suku pertama, Raifah, ya, Azwan, dan ia perlu mempunyai satu landasan yang kukuh supaya pertumbuhan ekonomi negara bagi tahun 2026 ini terus berkembang pesat, ya. Kalau kita lihat data-data makroekonomi berada pada kedudukan yang cukup positif, seperti lebihan dagangan yang sangat meningkat, pencapaian jualan yang semakin untuk Januari juga tinggi, kadar inflasi juga terkawal, kadar pengangguran yang rendah, ya, dan aliran pelaburan yang masuk terusan ke dalam negara. Jadi kita melihat sendiri bagaimana ringgit itu mengukuh kerana banyak pelabur asing masuk, ya, ke Bursa Malaysia maupun dalam menubuhkan perniagaan Malaysia seperti pusat data dan sebagainya. Jadi berdasarkan data-data yang ada, saya tidak orang kata hairan lah kenapa Bank Negara terus mengekalkan OPR, kerana memastikan kita berada pada landasan yang kukuh, kestabilan yang baik. Okey, dari sudut ekonomi pula ataupun ekonomi domestik pula, Doktor, apa isyarat yang kita boleh tafsir daripada keputusan untuk mengekalkan OPR ini terhadap keadaan ekonomi Malaysia ketika ini, Doktor? Sekali lagi saya katakan ekonomi keputusan dibuat ini sebenarnya menyokong dan mengukuhkan lagi ekonomi domestik negara, supaya berada pada momentum yang terbaik, ya. Dasar ini kita panggil, bila Bank Negara mengubah OPR ini, kita panggil dasar monetary sebenarnya, dan dasar monetary ini perlu selari dengan dasar fiskal kerajaan, iaitu perbelanjaan kerajaan dengan pelbagai bantuan yang diberikan pada ini, contohnya bantuan kebajikan seperti SARA, STR dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, menggalakkan pertumbuhan pelaburan ekonomi domestik itu sendiri, ya. Apabila kita mengekalkan OPR, jadi contohnya perniagaan dapat meneruskan, ya, dari segi pelaburan, terus memperkembangkan perniagaan mereka dan sebagainya. Yang ketiga adalah memberikan impetus, ya, ataupun memberikan lonjakan, saya katakan, kepada perbelanjaan domestik itu sendiri oleh perniagaan dan juga kepada para pengguna, terutamanya, saya kata, suku pertama ni bulan perayaan, ya, dengan tahun baru Cina, dan kita sekarang dalam bulan Ramadan, tak lama lagi nak menyambut, lagi 15 hari lagi, nak menyambut hari raya, kan. Jadi kalau ada perubahan itu, dia akan sedikit menggetarkan pemain-pemain domestik, peniaga-peniaga kecil itu sendiri.
Dan itu adalah penting kerana dia meletakkan landasan yang kukuh untuk penumbuhan bagi tahun 2026 itu sendiri. Okey. Baik, doktor, mungkin kita boleh buat sedikit reality check. Kenapa kita melihat bahawa benar BNM kekalkan OPR pada 2.75% yang pastinya untuk menyokong ekonomi. Tapi ada juga yang menyebut rakyat rata-rata menyatakan hakikatnya di kedai kopi harga barang sedikit naik. Di bazar Ramadan mungkin roti john mencecah sehingga RM12. Jadi sebenarnya adakah OPR yang kekal ini adalah satu ubat yang mungkin sudah hilang bisanya dalam mengawal kos sara hidup rakyat, atau sebenarnya kita sedang menangguh kesakitan yang lebih besar, doktor? Satu soalan yang baik, Raifah. Sebenarnya saya tak silap saya, kos sara hidup ini kalau kita kata dari segi barangan mentah, ia dapat dikawal, tetapi banyak barangan yang telah yang diproses dan jual memang harga yang meningkat. Jangan cerita RM12, saya pernah jumpa roti john RM16. Malah lebih mahal dari yang saya sebut. Saya jumpa RM16. Jadi isu peningkatan kos, sebenarnya isu kos sara hidup ni tidak diimbangi dengan isu kenaikan pendapatan sebenarnya. Dan ini kita telah lihat semasa berlakunya COVID, di mana peningkatan waktu pandemik COVID tahun 2021, peningkatan kos sara hidup itu betul mendadak, tetapi ia tidak disokong ataupun selari dengan peningkatan pendapatan, malah pendapatan juga merosot. Jadi orang kata bila dia berkumpul je macam snowball tu, dia terus meningkatlah. Dan apatah lagi banyak barangan kita yang kita import, contohnya daging kita import dari luar negara. Jadi kita sebenarnya mengimport inflasi bila kita mengimport barangan makanan terutama daripada luar. Kita mengimport tak kurang daripada RM80 bilion makanan setahun. Dan ini antara faktor yang menyumbangkan kepada kenaikan barangan kos sara hidup, roti john dan sebagainya. Okey, doktor, sebagai netizen yang selalu bergetayangan di threads kan, kita tengok juga rakyat Malaysia ni kalau ada salah satu isu, tiba-tiba mereka lah pakar geopolitik. Kalau cerita pasal OPR, tiba-tiba dia lah pakar ekonomi. Dia lah terpaling semua kan? Jadi doktor, kalau kita tengok banyak negara jiran mula menaikkan kadar bunga yang dikatakan untuk mengawal mata wang mereka. Tapi kita mengekalkan OPR pada 2.75%. Sebenarnya kita ni sedang mengorbankan nilai ringgit untuk kita make sure rakyat boleh bayar hutang bank, dan adakah BNM boleh bertahan dengan apa yang dipanggil sebagai strategi terang-terangan ini, doktor? Baik, kalau soalan itu sebenarnya kalau kita negara jiran yang menurunkan kadar faedah mereka, apa yang berlaku selepas itu adalah nilai mata wang mereka menurun. Berbanding kita yang mengekalkan kadar faedah kita. Jadi bila kadar faedah kita kekal, jadi para pelabur melihat kita dengan lebih positif, dan jarak kita, kadar faedah, perbezaan kita dengan kadar, terutamanya dengan kadar faedah Federal Reserve masyarakat juga tidak jauh. Jadi pengekalan ini sebenarnya kalau kita lihat adalah penyumbang kepada pengukuhan mata wang ringgit itu sendiri. Tapi memanglah kalau kita tengok dalam 1-2 hari ini, kita nampak atau minggu lepas bila perang pecah di Iran itu, jadi kita akan merasakan bahawa ringgit itu melemah. Itu satu faktor yang biasa. Di mana berlaku peperangan, maka para pelabur akan beralih kepada mata wang yang selamat, iaitu US dollar dan sebagainya. Tapi sebelum kalau kita lihat, sebelum perang tercetus, ringgit pernah mencecah RM3.88. Jadi itu bukan satu malah kalau kita fahami isu itu sebenarnya pada netizen juga. Sebenarnya apa bila kadar faedah itu sebenarnya kita itu buat pengukuhan. Jadi bila kita kukuh, jadi orang tak ada turun naik. Dan kita melihat terbitan bond kerajaan Malaysia menarik banyak pelaburan masuk ke Malaysia. Dan ini adalah juga ada penyumbang kenapa ringgit kita mengukuh. Okey. Kalau kita lihat doktor, kenyataan daripada Bank Negara Malaysia juga turut menyebut tentang konflik di Asia Barat ni sebagai antara faktor lah ketidaktentuan global. Jadi sejauh mana doktor melihat konflik geopolitik ni boleh memberi kesan kepada ekonomi di Malaysia ni, doktor? Okey, Azwan, sebenarnya kita harapkan peperangan ini tidak berlanjutan, kerana sekiranya ia berlanjutan, ia akan memberikan kesan buruk, kesan besar kepada ekonomi dunia keseluruhannya dan juga kepada kita lah. Saya bagi contoh, apabila tercetusnya 4 tahun yang lepas peperangan Rusia dan Ukraine,
Di mana bila letus tu harga minyak naik sampai 130 US dollar, hampir 130 lah. Melebihi 100 US dollar setong, dan masa itu kadar inflasi pun naik, harga barang pun naik kan. Jadi ini mempengaruhi kos logistik dan pengangkutan. Jadi skala yang berada peperangan yang di Timur Tengah ini lebih besar bagi saya kerana dia melibatkan bekalan minyak utama dunia, terutamanya kita panggil Selat Hormuz tu sendiri. Yang ini di mana banyak negara-negara besar bergantung seperti China dan sebagainya bergantung kepada bekalan minyak daripada situ. Jadi kalau konflik ini berterusan, dia akan pertamanya mempengaruhi kos logistik dan pengangkutan. Bila kos logistik dan pengangkutan itu meningkat, maka harga barangan yang diimport, yang kita import makanan, mungkin akan naik. Sekarang dah cerita pasal harga besi dan simen akan naik. Lepas tu perdagangan dunia juga akan menjadi lebih perlahan. Mungkin, tapi untuk Petronas baguslah. Dan untuk kita pengeluar minyak ni kita akan dapat lebih keuntungan bila harga minyak tu naik. Sekarang harga minyak dah naik dah lebih 70 US dollar setong. Mungkin mencecah 80 tapi kalau dia naik lebih tinggi, ada pro and con-nya lah untuk negara lah. Jadi kita harapkan peperangan ini tidak berlanjutan, dapat diselesaikan dengan cara baik, dengan kalau boleh secara diplomasi dan sebagainya, dan tidak diteruskan dengan apa yang berlaku dah berapa hari 6 hari peperangan itu berlaku. Okey, Prof, mungkin ini yang terakhir lah. Takut juga ni nak tanya soalan ni, tapi yelah kita kena ajukan kerana kami suara yang menyampaikan rasa hati rakyat. Betul. Okey, BNM kekalkan OPR 2.75% seperti yang doktor sebut untuk kita stabilkan ekonomi dan sebagainya. Tapi kita sebut juga tadi bahawa berlakunya peningkatan harga sekecil-kecil perkara sehingga ke roti john kita sebut. Dan ini menunjukkan bahawa realitinya jurang kekayaan dilihat semakin besar. Contohnya golongan T20 yang ada simpanan tetap ataupun FD mungkin kecewa sebab pulangan rendah. Tapi untuk B40 kita rasa sesak nafas juga untuk kita bayar harga barang yang mungkin tak turun-turun. Jadi sebenarnya adakah OPR 2.75% ini subsidi tersembunyi disebut untuk peminjam korporat besar dan untuk marhain macam kita terus bergelut dengan inflasi yang dikatakan tidak seimbang, Doktor? Saya setuju perkataan subsidi tersembunyi OPR itu kerana dia secara langsung dia sebenarnya memberikan kestabilan ekonomi across the board lah Jadi bila ia dikekalkan dan tidak dinaikkan, contohnya tak adalah contohnya pembayaran pinjaman rumah tu meningkat ataupun kita sukar nak buat pinjaman peribadi, sukar nak membeli kereta dan sebagainya kan, kereta baru. Sebab normally kereta dan personal loan ni dia ada fixed rate. Tetapi kalau pinjaman perumahan tu dia ada turun dan naik kan, dia floating. Jadi secara tak langsung dia membantu. Apabila dia kekalkan OPR juga kepada efek dia juga kepada perniagaan yang memakai contohnya overdraft untuk dia punya working capital. Kalau kadar faktor naik, maka dia terpaksa menaikkan harga barang. Jadi kita berhadapan dengan bahan mentah yang mungkin kita import yang naik harganya. Pada masa sama juga sekiranya kalaulah naik juga kos keuangan, dia akan memberikan kesan, terutamanya kalau kita kata kita mungkin tak rasa sebagai pengguna, tetapi kepada peniaga, contohnya mereka menyewa tuan punya kedai itu dikena peningkatan kadar faedah. Jadi dia akan menaikkan sewa. Jadi bila naikkan sewa, harga barang pun makin bertambah. Dan jadi faktor-faktor inilah yang dikatakan kalau OPR itu dikekal, tidak-tidaknya ia dapat memberikan kestabilan dan kita dapat melihat apakah benda yang kita boleh kawal. OPR ini kita boleh kawal dan banyak faktor-faktor lain yang mungkin sukar ataupun di luar kawalan kita sebenarnya. Baik, terima kasih Doktor untuk kepuasan yang saya kira cukup menarik dalam bulan perayaan dan sebagainya. Betul, kadar OPR kekal 2.75%, itu satu nafas lega sebenarnya untuk peminjam, tapi pada masa yang sama mungkin loceng amaran juga untuk kita lebih berhati-hati. Kerajaan, BNM dah buat bahagian mereka, sekarang giliran kita pula jaga ekonomi kecil dalam rumah kita sendiri. Nak beli ke tak roti john harga RM16 tadi? Tu penting tu. Tepuk dada tanya selera, Doktor.
Baik, terima Okey, kasih. Kita ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Hamizah Hazmi Abdul Rashid, Pengasis Ekonomi, memberikan reaksi, Hazwan, berkaitan dengan OPR kekal 2.75%. Kita akan kembali semasa selepas ini. Satu Okey. lagi reaksi akan kita bawakan. Ya betul. Berkaitan tentang geopolitik dunia bergolak, mengapa perpaduan nasional semakin penting, sebentar saja lagi. Okey? Jadi terus dengar kami di Bernama Radio. Untuk anda. Reaksi